Jom kita buat ulang kaji sikit tentang syara waqaf. Okey, contoh perkataan ni, turja'una. Okey, macam mana kita nak matikan? Selalunya, bila kita nak matikan, kita ubah baris pada huruf terakhir menjadi sukun. Daripada turja'una akan jadi turja'un. Kalau yang ni, minal-zalimina. Matikan dia jadi minal-zalimin. Okay, sekarang kalau nak matikan pada waw. So, kalau macam ni, wa'amilu. Yang ni pula, wa'aufu. Panjang 2 harakat mad asli. Okay, soalan saya, macam mana pula untuk perkataan ni? Aduwun. Okay, cuba kita tengok aduwun dengan wa'aufu dengan amilu. Ketiga-tiga ni semuanya huruf waw sebagai huruf terakhir kan? Tapi adakah sama ketiga-tiga ni cara matikan dia? Jadi tak sama tau. Pada perkataan aduwun, tak boleh kalau kita ikut formula asal tadi, iaitu menukarkan baris huruf terakhir menjadi sukun. Tak boleh. Kalau kita tukar baris terakhir tu jadi sukun, dia akan jadi mad asli. Adu. Panjang 2 harakat. Adu. Tapi bacaan tu salah. Okey, yang membuatkan dia berbeza adalah dia ada sabdu di atas waw tu. Ya, aduwun dekat waw tu ada sabdu. Jadi, kalau huruf bersabdu, tak boleh guna formula macam tadi, macam asal. Tak boleh letak je baris sukun pada huruf terakhir tu, tak boleh. Apa kita nak buat? Okey, kita masuk dalam sabdu dan buang baris. Aduwun akan jadi adu. Ba'dukum li ba'din adu. Okey, henjuk suara. Adu. 1 harakat sahaja. Okey, dapat sesuatu? Kalau dapat sesuatu, komen Alhamdulillah. Okay, jangan lupa follow saya, Itqan Izzati, untuk lebih banyak lagi video macam ni. Dan jangan lupa share supaya ramai lagi yang dapat manfaat bersama.